Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Dan juga sama-sama pada malam ini kita berhimpun untuk menzahirkan cinta, kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang berhimpun buat maulid Nabi ni, orang Kedah kata maulud. Di Kedah ni dia ada macam-macam besi bunyi. Ada kata maulud, ada kata maulud. Sini orang panggil apa? Saya dengar orang tua-tua kata, malam ni Ustaz ceramah maulud ke? Maulud ni main ikut mana? Dia bunyi ikut lan, kata kan. Ceramah ni di Kedah orang panggil maulud. Di Selangor dia panggil maulid. Siapa kita duk kelai maulid dengan maulud, tuan-tuan? Orang Selangor dia tak panggil maulud, orang Kedah panggil maulud. Hak yang orang kampung hak tak tahu apa maulud. Hak yang lagi pula dia kata malam ni bawa mulut. Lagi teruk, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maulid ni makna sambut hari lahir Nabi. Maulud sambut yang dilahirkan. Maulud ni bahasa Arab, yang dilahirkan. Lebih kurang lah, sambut hari kan sambut hari. Nak sambut yang dilahirkan, nak sambut Nabi lah. Tapi bahasa Arab pada hari lahir Nabi. Ni kita dah lepas dah maulud, kita sambut Nabi. Tuan-tuan, kita nak tunjuk sayang. Siapa yang kita duk marhaban, siapa duk berqasidah. Orang Kedah ni budaya dia marhaban qasidah. Baru ni tuan-tuan saya tengok orang Indonesia qasidah dalam TikTok tu. Dia lalu ikut TikTok saya ni, saya terkejut. TikTok dia lalu tu dia buat qasidah hak pelik lagu dia. Lagu ratapan anak tiri. Astagfirullahalazim. Orang tua-tua ni dia mereka berhuduh kan. Betapa malang nasibku. Tuan-tuan, dia pergi buat lagu. Marhaban ya nur aini, marhaban jantal Husaini. Amboi, tuan-tuan, itu puak Indonesia kan. Orang kata, oi, hak puak komen ni, hampa nak ingat Nabi ke apa ingat anak tiri ke Nabi tu kan. Macam-macam. Orang kadang-kadang dia tak tahu nak tunjuk seronok lagu mana, dia pergi buat lagu pelik-pelik. Saya pernah pergi di Kedah ni, ada satu tempat, hak tu lagi teruk. Dia merhabah. Saya kata, ya Allah, ni pasal apa pula? Kan? Astagfirullahalazim. Dia nak abang sayang kat Nabi, tapi dia tak tahu hala nak abang kan. Bagi tu imam lead, kalau tu imam lead jadi elok. Hak yang tak tahu lead tu dia kan tahu, dia main seronok kan. Astagfirullah. Kita tak selawat kat Nabi ni tanda sayang. Kita cerita kisah Nabi tanda sayang. Tuan-tuan, ada orang kata Nabi pun tak sambut hari lahir dia. Sahabat pun tak sambut hari lahir dia. Pasal apa kita duk pergi sambut? Saya kata sahabat Nabi dia pergi sambut maulud, dia tak sambut maulid. Pula dah kan. Sahabat Nabi dia sambut maulud, dia tak sambut maulid. Kok mana pula Ustaz? Sahabat Nabi dia sambut Nabi. Hari-hari duk sambut Nabi. Nak buat apa sambut hari? Nabi duk ada depan mata. Ni macam orang duk sambut hari ibu. Setahun sekali bawa mak pergi restoran. Mak kata siapa ni hari ni? Hari ibu, Mother's Day. Amboi, hari tu mak nak makan apa makan. Hari lain haram tak balik rumah. Ni mengarut, tuan-tuan. Ni sambut hari tak sambut mak. Kita tak sahabat Nabi dia duk ada Nabi nak buat apa sambut hari. Hari-hari duk pergi tengok muka Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari duk pergi salam, cium Nabi, cium tangan Nabi, peluk Nabi. Nak buat apa nak sambut hari lahir? Kan hari-hari sahabat Nabi. Tuan-tuan, dia pergi duduk semayang di belakang Nabi. Bini tanya nak pergi mana? Nak pergi semayang belakang Nabi. Kok boleh tengok muka Nabi? Kan? Duduk makmum belakang Nabi. Tak gaduh nak sambut maulid Nabi, sambut Nabi
Sahabat Nabi tuan-tuan duduk di Madinah. Mereka bangkit masa Nabi mai tu bangkit ramai-ramai. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Bulan purnama, orang panggil bulan purnama bersinar, naik daripada arah saniyah. Kita wajib bangkit dan syukur di atas nikmat, dan wajib kita sambut Nabi yang datang bawa ajaran, yang bawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi spontan bangkit sambut Nabi, kan? Jadi lepas tu sahabat Nabi tak hari-hari, bukan ada sahabat Nabi pergi duduk depan masjid, duduk Tala'al Badru, tak ada lah. Mereka pergi mengaji kat Nabi, pergi semayang belakang Nabi, Nabi mengajak mereka ikut. Sebab Nabi duduk lah. Tapi tuan-tuan, kita ni duduk kena sambut ni pasal apa? Nabi tak ada. Bila Nabi tak ada ni tuan-tuan, kita ni kuih lupa kat Nabi. Sebab tu ulama menganjurkan kita kena kempen supaya ingat balik kat Nabi ni. Jadi kempen ni hak maulid Nabi ni kempen lah. Sebab tu cara kempen macam-macam. Nak bagi orang seronok suka dengar, buatlah qasidah, lagu, kan? Buat qasidah. Syama'iluhu ma'na simi الصبا بألطف منها وزهر kesempurnaan Nabi itu bertiup bersama dengan tiupan angin, kembang mekar mewangi. Itu makna syama'ilu ma'an nasimis siba. Lembut, lebih lembut pada dia tak ada lah. Dan dia kembang seperti mana bunga kembang mekar mewangi. Oh kan tuan-tuan, orang dulu duk buat qasidah syair ni supaya orang seronok dengar cerita Nabi. Tu yang kitab Zanji tulis supaya orang baca. Baca kan dia baca luruh gitu. Kan ada satu masjid ni dia gatai nak baca, lepas tu dia pergi cancel kuliah saya. Dia untuk orang nak baca, dia pakai cancel kuliah. Saya kata, awak hampa baca sedap sangat kan nak cancel kuliah? Kan bila depa habaq kata nak cancel, saya kata hampa baca sedap sangat kan sampai cancel mengaji ni. Saya kata baik hampa panggil kami mai baca, kami mai terang. Dah lah baca tak sedap, tak faham pula. Kan Allah Akbar, kita saja duk biasa dengan depa kan, terkejut nazil masjid tu kena marah dengan ustaz nak cancel kuliah. Saya kata apa ni? Dah lah baca tak sedap, lepas tu tak faham. Sampai tu hampa cancel kuliah pula. Mana boleh, saya kata kan. Saja usik dia kan. Betul juga kan. Hampa nak baca al-jannatu wa na'imuha apa semua ni ayat-ayat syair. Syair kena baca bagi sedap, bukan baca tak sedap. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Baru orang mau dengar kata, saya tak sedap mana lah. Saya tak panggil lah orang sedap baca. Ni apa dah baca salah, tak sedap pula. Lepas tu tak tahu apa baca pula. Mana ada faedah dia. Oh betul ustaz, betul. Saya katakan. Pasal apa kita nak buat qasidah syair? Pasal nak abang sayang kat Nabi, nak bangkitkan semangat aku umat Nabi. Ada orang dah buat nasyid. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Orang dah buat nasyid kan. Pasal apa dia? Pasal nak ajak orang ingat Nabi, sayang Nabi, kenang Nabi, recall. Kan? Itu tujuannya. Cuma
Kita nak sayang Nabi, kena jaga elok-eloklah. Mesti bersendikan syariat. Dalam kitab berjanji, dia pesan siap-siap. Da'mad da'athun nasara li nabiyihim. Hampa kalau nak puji Nabi boleh, tapi jangan duk ikut Nasrani. Jangan duk ikut orang kafir hak over. Puji Nabi sampai anggap Nabi itu lebih daripada Tuhan, tak boleh. Nabi itu Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqalain. Kan kita duk baca kitab berjanji, dia sebut Nabi Muhammad itu dia ketua kepada manusia dan jin. Ada satu ungkapan syair dia kata, Muhammadun basharun walaysa kal bashari. Muhammad tu dia manusia, tapi dia bukan macam hampa. Dia bukan macam manusia yang lain. Dia makan, tapi bukan makan macam hampa. Dia ni nikah bukan macam hampa menikah. Tak sopah lah, dia manusia. Kan? Kita ni ada beza dengan Nabi. Walaupun Nabi makan, Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi tidur sikit, kita sikit-sikit tidur. Itu contoh beza Nabi dengan kita, sikit-sikit. Nabi itu dengan kita tambah satu sikit kan. Tak serupa. Nabi memang manusia, tapi tak serupa. Dia Nabi yang maksum. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku ni Muhammad Nabi, manusia macam apa ya. Cuma beza dia, aku ni diwahyukan oleh Allah. Nabi tak fikir macam kita. Nabi tak cakap macam kita, dipandu oleh wahyu, dan Nabi itu maksum. Kan? Dia tuan-tuan ringkas cerita, kita sambut Maulid Nabi ni pasal apa? Pasal sayang kat Nabi. Cuma tuan-tuan, pernah tak kita duk fikir? Pernah tak kita postmortem? Kita duk dakwa kita ni sayang kat Nabi. Sayang kat Nabi. Berapa arahan Nabi hak kita ikut? Berapa banyak larangan Nabi hak kita pergi duk belah, tuan-tuan? Kan? Berapa banyak Nabi duk larang ni, kita duk belah pi. Orang kata cerodong. Nabi larang, kita duk belah pi juga. Orang langgar ni dia langgar ya, tuan-tuan. Tuan-tuan kan? Langgar dah duk langgar. Hak Nabi larang pun dia langgar. Sopak ya, tuan-tuan kan? Dia tak ada, tuan-tuan. Dia tak ada berhenti. Nabi kata tak boleh. Apa pula tak boleh? Boleh. Kan? Ada, tuan-tuan. Satu masalah. Sebab tu malam ni kita nak cerita kisah umat Nabi Muhammad. Hak Nabi cerita lah hadis hak Quran cerita. Ciri-ciri umat hak Nabi nak. Tuan-tuan. Hak Nabi nak ni umat aku yang aku nak. Dalam Quran Allah sebut kuntum khaira